akan hidup terlalu lama. Okey, baik. Apa yang kita telah lalui sekarang? Kenapa awak rasa masuk kelas? Cikgu tak kerja dan tak kerja? Kenapa? Apa nak jawapan? Kalau angkat tangan jangan jawab. Okey. Dan tak lama lagi kita nak menyambut Hari Kemerdekaan. Okey. Lagi apa lagi dapat?
Tetapi apa Perdana Menteri kita siapa? Siapa Najib? Ayah awak? Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak. Dia telah mewujudkan satu gagasan satu okey, maksud di sini perpaduan negara ni dah lama wujud sejak zaman pemerintahan Kesultanan Melaka lagi. Banyak kita dah cerita kan ke? Sejak daripada mana tertubuhnya kerajaan Malaysia, sejak mana tertubuhnya tanah Melayu. Jadi kita yang sekarang ni ada masalah tentang perpaduan. Tapi sebab itu kerajaan kita Tuan Abdul Najib, Datuk Seri Najib Razak dia buat gagasan tu. Tapi kalau raja, siapa ayah Datuk Seri Najib? Tuan Abdul Razak tu siapa? Ayah Najib. Yang kedua, dia panggil bapa apa? Bapa apa? Dalam buku ada nama bapa pilihan betul. Kalau Tuan Abdul Razak bapa apa? Bapa perpaduan bagus. Kalau Tuan Razak tu Hussein On. Panggil bapa apa? Sebenarnya salah. Tuan Abdul Razak bapa pembangunan. Faham tak? Negara Malaysia bangun daripada idea dia. Faham tak? Pedang, apa lagi? Malaysia Airlines, semua tu idea daripada Tuan Abdul Razak. Lepas tu Tuan Hussein On. Tahu Tuan Hussein On siapa? Ayah siapa? Ayah ibu. Ayah pada Datuk Seri Syamsuddin Hussein. Tahu apa Syamsuddin Hussein? Kenal? Sekarang menteri apa? Menteri apa sekarang dia? Syamsuddin Hussein. Menteri Pertahanan. Kanan menteri apa? Jaga tentang negara lah. Okey. Lepas Tuan Hussein On, siapa? Tuan Mahathir bin Mohamad. Siapa tahu berapa tahun dia memerintah? Jadi Perdana Menteri berapa tahun? Dia paling lama di dunia. Berapa tahun dia? 22 tahun. 22 tahun. 1984 hingga 2002. Berapa tahun tu? 22 tahun dah. Cikgu dah lahir, sampai cikgu lahir, sampai cikgu sekolah rendah baru dia letak jawatan. Faham tak? Maksudnya dia daripada zaman Abu Bakar tu dia menaikkan Malaysia. Sebab tu dia dipanggil bapa pemodenan. Apa? Pemodenan. Okey, selepas Tuan Abdul Razak, Tuan Mahathir siapa? Abdullah Ahmad Badawi. Tuan Abdullah Ahmad Badawi. Okey, Tuan Abdullah Ahmad Badawi ni dipanggil bapa apa? Bapa apa? Siapa tahu? Bapa apa? Bapa apa kelas? Bapa modal Ihsan. Pembangunan modal Ihsan. Apa tu pembangunan modal Ihsan? Kau tahu apa tu bapa pembangunan modal Ihsan? Siapa tahu? Tahu tak tahu? Okey, pembangunan modal Ihsan ni macam Malaysia dah maju. Kalau negara maju, kalau orang tak maju macam mana? Boleh maju lagi tak? Maksud di sini Tuan Abdullah Qaddafi dia tekankan awak nak keluar kelas ke? Putra awak sejak masuk kelas ni awak balik masalah. Sebelum awak masuk kelas ni okey. Dia pun cakap tegur banyak kali tak? Faham tak? Faham tak Putra? Bukan hari tegur betul tak kelas? Tegur hari ni. Tapi bagus saja banyak kali.
Benda, kenapa benda? Kenapa benda? Tahu tak? Nampak? Ada seorang je belajar ikhtiar sekolah ni, betul tak? Apa yang dia rasa? Apa yang dia rasa kalau macam ni benda? Tak tahu lah, awak tak pernah rasa. Cuba awak duduk tempat dia. Dia adalah salah seorang macam pasal Maria ada moral. Dia belajar dengan pasal Maria, dia moral. Nampak tak? Dia tak ada kawan. Kalau masuk moral tu, dia pergi bilik guru besar. Dia guru besar. Kenapa dia akan rasa apa? Aku ni sebenarnya aku lain. Sebenarnya aku lain. Sebenarnya tak ada apa pun. Faham tak? Tapi kalau awak tak duduk tempat dia, awak tak tahu. Sebenarnya dia nak kawan. Tapi bila waktu agama dia, kena pisah. Bila waktu agama dia, kena pisah. Betul tak? Cuba awak macam tu. Awak masuk ke surah Cina. Kalau awak semua Cina, awak seorang je yang Islam. Betul tak? Takkan nak belajar Cina dengan Islam? Ha? Okay. Alright, thank you. Baik, apa yang kita tunjukkan hari ini ialah apa yang kita belajar hari ini ialah tajuk satu, Malaysia. Objektif kita ialah memahami dan menggunakan kata kerja dengan baik. Dengan apa? Dengan betul lah. Okey? Baik, sekarang ni awak tahu apa tu kata kerja betul? Siapa nak bagi contoh kata kerja? Tadi nak berlari lagi, memancing, memasak. Okey, sekarang dalam kegunaan awak secara berpasangan, pegang letak. Kongsi, satu letak bawah. Banyak bawah tak tahu. Dan buka awak punya vlog now. Seperti teacher. Ada tiga kan? Betul tak? Kalau ada seorang satu pun ada orang satu. Ini pakai lepas. Pakai awak guna ni. Awak dengan putra guna. Awak dengan putra dengan Numan. Awak dengan ini dia dulu. Pak Safi dengan ni. Safiah. Okey, sekarang ni mudah je. Awak tahu apa kata kerja. Jadi setiap orang bina satu ayat menggunakan kata apa yang boleh? Kat mana? Rumah. Ya. Nama apa kan?
Okey, dah masuk. Dari sini. Awak buka ni. Ni apa ni? Ni apa? Quick Lounge. Okey, Quick Lounge. Awak terus masuk Google. Google. Sabar, sabar. Tengok. Okey. Lepas dah Google Drive, awak new. New. Google Doc. Apa? Google. Bukan Google Doc. Google Doc. Kalau Doc apa Doc? Okey. Mana ada Google ni? Awak boleh tarik terus. Awak tak? Awak boleh atas. Okey, masa hanya 3 minit saja. Dah setengah jam dah. Tuan, ucapan. Awak ni pada datang sini, awak ni ucapan macam mana? Takkanlah Isha sedang membantu kereta. Apa kaitannya dengan mereka?
Okey, mana dia berapa? Yes. Berapa ni?
Okey, ucapan ni dah gramatik dah. Ucapan ni dah gramatik. Saya buat juga tu jangan buat. Okey, mula batal pun dah gramatik, tapi bentuk dia salah. Ini kan bentuk ucapan. Okey, yang balik gramatik adalah kumpulan berapa? 4. Kita bagi reward lah satu. Kumpulan. Buat tangan sikit. Okey. Ini adalah contoh ayat yang gramatik, betul subjek predikat dia dan ayat dia tidak. Faham tak? Okey, now sekarang kita pindah ke aktiviti yang seterusnya. Okey, dengar arahan cikgu. Okey, awak dah tak payah nak menjawab sebab kita dah tengok tadi, betul? Murid diminta membuat satu hasil atau produk atau persembahan untuk mengajak rakan-rakan menyemarak dan utingkan semangat perpaduan mengikut kecenderungan masing-masing. Okey. Kita kalau nak menyatakan semangat perpaduan, macam-macam cara boleh. Betul? Betul. Kita boleh melukis, kita boleh tunjuk dalam lukisan. Kita boleh menyanyi untuk mengajak orang. Kita boleh bermain lagu musik. Kita nak main lagu Merdeka. Kita boleh buat ayat. Kita buat ucapan. Kita boleh apa lagi? Bagi buat persembahan. Ucapan, ucap. Okey, sekarang awak ada berapa orang? 4. Okey, berapa orang? 4. Sekarang ni dah pecah, dah tak ada kumpulan dah. Okey, awak bebas. Sebagai manusia mesti bebas nak pilih apa yang awak minat. Okey? Siapa minat nak main musik? Saya. Okey, pergi dekat keyboard tu. Keyboard. Tahu keyboard tu apa? Siapa yang nak berucap di hadapan kelas sini? Siapa nak berucap? Depan sini. Ucap. Siapa yang nak melukis? Siapa nak melukiskan? Boleh whiteboard sana. Cikgu, ada orang nak main muzik ni lukis. Satu saja. Awak jangan sama. Siapa nak melukis boleh ni kat whiteboard? Okey. Siapa nak menyanyi? Siapa nak menyanyi sini? Siapa nak menyanyi sini? Siapa nak menyanyi sini? Cikgu, boleh kenapa boleh? Boleh. Cepat. Siapa yang nak berlakon sini? Siapa yang nak berlakon sini? Boleh lakon. Awak orang ni tanya apa? Anak. Okey, tanya nak musik ke? Mana nak musik? Mana apa? Mana untuk ucap? Mana nyanyi? Sini berlakon. Okey, dalam masa 5 minit awak ucap. Now. Cikgu, macam tu. Ni dia orang ni. Nyanyi lagu apa? Ada menang. Lagu yang berkaitan dengan Merdeka lah. Satu Malaysia boleh? Boleh? Lagu apa tak? Or an artist, we've got something for you. Just drag and drop to create your site exactly the way you want. It's easy. Change your